laju-laju nak ke mana? Tengok dulu video Chef Bulat dengan BIH. Apa resepi kita nak buat. Follow, like, komen. Assalamualaikum, Chef Bulat sini. Hari tu kan, Chef Bulat dia buat cupcake, ingat tak? Chef Bulat bawa balik. Anak buah kata, apa ni? Tak cantik. Hari ni Chef Bulat nak ajar macam mana nak buatkan cupcake tu nampak cantik. So hari ni kita nak buat buttercream tapi menggunakan cream well. Dan yang paling best, kita akan premiumkan dia. Kita akan menggunakan inverted sugar. Tak pernah tengok kan ni? Yang ni dia lagi bagus dan boleh buatkan cream well kita lagi smooth. Okay, kita ada cream well kita 250 gram. Okey, kenapa Chef Bulat pilih pakai cream well ni? Sebab Chef Bulat kan suka sangat kalau buttercream Chef Bulat ni ada macam-macam color. Tapi kalau pakai butter kan, butter ni satu dia ada stain kuning. Dia tinggal pewarna kuning lah sebab dia pakai cream kan. So bila pakai yang ada kuning-kuning ni, bila nak letak warna pink dia jadi warna lain. So basically Chef Bulat jumpa satu bahan ni yang dekat BIH pun ada jual, iaitu cream well. So apa kita kena buat, kita just masukkan dalam mangkuk macam ni dan kita terus mixkan dia sampai dia gebu. Dia boleh jadi gebu segebu-gebunya ya. Dan yang paling bestnya, kalau pakai shortening ni, dia satu dia tahan panas. Dia tahan panas dengan cuaca Malaysia ni, kejap panas, kejap hujan, kejap panas, kejap ribut kan. So dia boleh duduk kat luar lama. Lepas tu bila dah siap bancuh, tak payah risau, nak simpan peti ais ke nanti beku lah apalah, letak dekat room temperature. Boleh tahan dekat room temperature tu 1 hingga ke 2 bulan. Sekarang ni kita nak gebukan dia dulu lah. Bila dah start gebu macam tu, kita boleh terus masukkan icing sugar kita. Okay. Bila dah rata, baru kita sambung dengan sengaja balik. Pukul sampai dia gebu. Okay. Bila dah sudah macam ni, tekstur dia pun dah macam dah nak gebu kan. Okay, sekarang kita boleh masukkan inverted sugar. Inverted sugar ni dia macam gula biasa, cuma dia cair je. Okay, kalau you nak masak rendang pun boleh pakai sebenarnya. You nak masak apa kuah kacang pun boleh pakai. Tak nak pakai gula merah, nak pakai inverted sugar pun boleh. Tak banyak pun. Dia just gula biasa tapi dia tekstur dia adalah gula yang cair. So kita masukkan dalam 25 gram je. 25 gram bukan banyak. Dan kita sambung whipkan dia lah. Tengok pula. Tengok keadaan buttercream Chef Bulat buat. Nampak tu? Smooth je, nampak? Kan? Bila dah licin macam ni, senanglah kita nak buat piping, nak colouring pun senang. Kita nak buat pink dululah. So kita ambil sikit. Nampak tu? Dia cantik je. Dah siap. Sekejap je. Piping. Sekejap dia dah siap ya. Bila Chef Bulat gaul ni kan, tak ada dengan berpasir ke apa, tak ada. Sebab kita pakai inverted sugar. Lepas tu nak upgrade kan lagi. Ada sprinkle lah. Ingat apa? BIH tak ada jual sprinkle ke?
Dah siap. Simple dan mudah dan sekejap. Hari tu punya cupcake kan tak ada apa-apa rupa. Sekarang tengok. Cantik. Tu saja hari ni. Follow, like, komen. Assalamualaikum. Bye.